Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Minggu ini kita akan proceed dengan topik yang kelima dalam kursus MBE ini, iaitu berkaitan dengan fotografi in teaching. Sebelum ni korang dah cover berkaitan dengan grafik. Grafik in teaching and learning, dan seterusnya untuk topik ini adalah berkaitan dengan fotografi. Learning objektif ataupun objektif pembelajaran yang akan di-cover dalam topik ini iaitu di akhir pembelajaran, pelajar dapat mengenal pasti berkaitan dengan introduction to photography. Yang keduanya berkaitan dengan rule of photography in teaching and learning. Yang ketiga adalah types of camera, jenis-jenis kamera. Yang keempat adalah types of camera shoot. Yang kelima, basics camera setting. Yang keenam adalah camera accessory. Yang ketujuh adalah basic photography guide, dan yang terakhirnya adalah image editing. Untuk introduction to photography, di mana bila kita nak sebut berkaitan dengan fotografi, kita perlu tahu apa definisi di sebalik fotografi. Fotografi ni adalah art of capturing light. Maksudnya seni di mana kita nak capture cahaya, pergerakan kamera lah, menangkap cahaya dengan kamera, dan ianya biasanya melalui sensor digital ataupun filem, dan tujuannya adalah untuk menghasilkan image di mana kita perlu menggunakan peralatan kamera dengan betul, dan kita sebut sebagai kita perlu setting kamera setting, di mana kita perlu consider berkaitan dengan wavelength, camera shoot, camera setting, UV, infrared dan sebagainya. Color fotografi ni biasanya mula menjadi popular, dan biasanya ianya bertujuan untuk perfilman lah. Bermula dengan perfilman, di mana ianya dirilis dalam pelancaran filem S-Man Kodak, iaitu Kodak Chrome filem, bermula pada tahun 1930-an lah. Dan sebelum itu hampir semua foto adalah dalam bentuk mono, kita sebut sebagai monokromatik lah. Dan kebanyakannya sebilangan kecil jurugambar ni dia berada di contohnya dia adalah melibatkan ahli-ahli kimia ataupun ahli-ahli alchemistry, menggunakan teknik khusus untuk mengcapture gambar, menangkap gambar image yang berwarna sebelum dekat-dekat sebelum ni lah. Jadi ni sedikit berkaitan dengan history bermulanya fotografi diperkenalkan lah. Dan ini adalah gambar kita sebut sebagai kamera obscura, di mana ianya digunakan untuk kita nak mengkaji gerhana tanpa risiko merosakkan mata. Jadi mula diciptakan lah, dan ianya boleh melihat terus ke matahari tanpa ada kerosakan kepada mata manusia lah, dan ianya menjadi alat bantuan lukisan untuk menjejak ataupun untuk capture image dan menghasilkan gambaran yang sangat tepat dan sangat proper lah. Fotografi most important name, di mana ianya diperkenalkan bermula pada tahun 1826. The first permanent photograph iaitu Joseph, kita sebut sebagai Joseph, pelopor pada tahun 1826. Dan seterusnya kita cerita sedikit history lah. Seterusnya diperkembangkan pada tahun 1839 oleh Louis, iaitu first commercial photographic material. Dan pada pertengahan 1900
iaitu tokoh Alfred, di mana beliau menggunakan portrait and documentary. Dan seterusnya diperkembangkan lagi pada tahun 1930 iaitu oleh Dorothea, di mana memperkenalkan berkaitan dengan portrait fotografi, dan history di hujung pada tahun 1960 tokoh Ansel Adams memperkenalkan landscape fotografi. Jadi dia berkembang dari masa ke semasa sehinggalah sekarang kita menggunakan smartphone sebagai kita nak capture foto lah, dan kita masih ada juga DSLR dan sebagainya lah untuk kita nak capture fotografi. Okey, ini adalah beberapa nama-nama penting lah dalam dunia fotografi seperti Alfred Stieglitz, Dorothea Lange dan juga Ansel Adams yang mula memperkenalkan fotografi lah di dunia. Kata-kata pujangga ni korang boleh baca sendirilah. Dia merujuk kepada kamera, merujuk kepada fotografi, di mana fotografi ni digunakan untuk menunjukkan realiti sebenar dan sebagainya lah. Okey, subtopik yang kedua iaitu role of photography in teaching and learning, ataupun peranan fotografi dalam teaching and learning lah, pengajaran dan pembelajaran. Kita ada beberapa peranan, iaitu fotografi ni dijadikan sebagai special aid for visual learners. Maksudnya kita terdiri daripada pelbagai gaya pembelajaran. Jadi ada pelajar yang lebih kepada gaya visual. Jadi fotografi dijadikan sebagai ABBM lah untuk learner yang lebih kepada visual. Okay, dan seterusnya role ataupun peranan fotografi ni dia keupayanya boleh mempelbagaikan gaya ataupun gesture untuk menarik minat pelajar. Okay, daripada fotografi ataupun daripada gambar yang kita tunjuk tu, dia dapat menarik minat pelajar lah. Dan seterusnya, keupayaan fotografi ni di mana ianya mampu untuk menarik perhatian pelajar kita, dan secara langsungnya ia juga dapat merangsang pemikiran pelajar. Contohnya kita tunjuk visual berkaitan dengan gambar, sesuatu gambar yang abstrak ataupun gambar yang kita nak tonjolkan. Jadi ia merangsanglah apa yang mereka tafsir daripada gambar tersebut. Dan secara langsungnya ia juga dapat meningkatkan motivasi pelajar lah dalam kelas untuk teaching and learning. Yang keenam iaitu stimulus kepada teaching and learning. Maksudnya stimulus ni adalah rangsangan. Kita lebih kepada merangsang lah untuk kita nak teruskan proses teaching and learning, kita perlu ada rangsangan lah. Dan yang ketujuh untuk pengecaman warna, dan yang ke-8 adalah tujuannya fotografi ni untuk more kreatif lah. Okay, sebenarnya banyak lagi peranan-peranan yang boleh diguna dalam teaching and learning, di mana elemen fotografi itu kita boleh terapkan lah. Di mana pelbagai elemen fotografi yang kita boleh guna untuk tujuan PDP.